Seorang je. Kalau ada anak buah datang, ada lah. Kalau tak ada dah seorang je. Dia lama daripada Acik pindah dulu. Berapa tahun? Agaknya dah ada 6 tahun, 7 tahun kot duduk rumah ni. Lama dah. Tu baru buat dalam 4 tahun je. Sebab lama telinga ni tak dengar. Masa dia kat tempat kerja dulu dengar sikit lah, tapi kurang sikit lah. Tapi sekarang makin lama makin kurang lah. Dah pakai alat tu okey jugalah. Lepas tu dah tak pakai lagi dalam tahun lebih ni lah, kurang lah. Agaknya dalam dekat-dekat setahun jugalah. Sebab kita tak ada apa kan, nak pergi sana, pergi check, nak buat pun susah, jauh. Jadi tak dengar jugalah. Kalau dengar pun macam orang kata lalu belakang tu, kita kena toleh dulu siapa yang dia panggil tu. Itu je lah. Lepas tu kalau dekat rumah memanglah air hujan pun tak sedar lah. Dah keluar baru tahu ada air hujan, baru dengar. Telinga sakit. Dia telinga sakit. Sakit dia sampai kat leher ni, sampai dekat kepala lah. Dia denyut lah. Ni kita ada darah tinggi kan, jadi nak jaga jugalah kalau telinga tak dengar kan. Kadang-kadang agaknya diorang sini faham katnya kita tak dengar kan. Kereta tu sedar, Acik perasan macam ada bunyi kereta lalu kan. Dia toleh budak, orang kata dia minta maaf lah, dia tak horn lah. Kadang horn kita terkejut kan. Macam tu lah selalunya. Okey. Kadang-kadang telefon bunyi pun kita tak apa-apa ingat kan, mana bunyi telefon ni tu. Bunyi telefon pun tak dengar. Tadi masuk dalam beg tak perasan. Lepas tu buka beg, baru nak angkat dah padam. Acik jalan-jalan orang nak langgar. Acik tak perasan kereta belakang, orang nak langgar. Masa Acik nak melintas tu, Acik dah pandang kiri kanan. Acik tak perasan ada kereta belakang. Dia horn, Acik terkejut dah kan. Baik tak melompat. Jadi dia kata tak dengar ke? Memang tak dengar. Macam minta maaf. Ada orang tu minta maaf lah. Sebab kita tak perasan. Dia pun tak tahu kita tak dengar kan. Tengok kita melintas saja je. Kadang-kadang tu kita perasan tak ada kereta. Bila kita melintas pun ada kereta. Itulah pengalaman yang tak boleh lupa. Masa dekat mana dekat Aircom dulu pun telinga ni pun dengar juga. Tapi tak adalah macam ni kan. Naik je lift, tak tahu yang ada orang kat belakang. Mungkinnya kita ni tak perasan orang tu nak usik kita kan. Jadi kita perasan macam dia buat macam ni, kita tolehlah belakang. Itu yang menjerit tu keluar. Dulu kat sini pun kita kena kejar juga. Kita duduk seorang-seorang kan. Dipanggil dia. Jadi Acik ni takutlah. Acik lari-lari naik tingkat 4. Takutlah kan. Naik tingkat 4, guna rumah orang. Pergi masuk rumah orang. Orang tu pun terkejut. Salah rumah? Dalam rumah orang. Acik dah sampai dah takut. Kita ni memula dia jauh dah tu dah dekat. Kita terkejut dah. Mari tengok jauh punya dekat. Kita cabut lari dah. Takutlah. Masa tu siang lagi tu. Tu Acik kalau dah pukul 6.30, pukul 7, memang tak turun bawah lagi. Takut lah kita pun tahu kita ni kurang dengar kan. Kalau apa-apa orang tekap pun kita pun tak perasan ni kan.